Okey, cuba bayangkan situasi ni. Pernah tak anda buat satu keputusan terburu-buru dan tak sampai beberapa minit lepas tu anda terus rasa menyesal yang amat sangat? Sama ada terbeli barang mahal yang anda langsung tak perlukan atau terburu-buru bersetuju dengan komitmen yang merampas masa anda. Jika ya, anda tak keseorangan. Dalam sesi kupasan kita hari ini, kita nak selami satu set alat pemikiran yang sangat berkuasa, direka khas untuk mengubati penyakit penyesalan pembeli dan kesilapan terburu-buru ini buat selama-lamanya. Kita akan membedah sebuah rangka kerja yang sangat bernas hasil tulisan Abdullah Al-Maiman. Beliau membangunkan satu sistem 10 kemahiran yang bertindak seolah-olah penapis minda. Ia direka untuk mengambil idea-idea mentah anda, menapisnya daripada sebarang gangguan dan mengubahnya menjadi keputusan yang benar-benar kukuh. Ia bukan sekadar teori atas kertas tau. Ia adalah satu proses praktikal yang memaksa minda kita untuk berhenti sejenak, menilai keadaan dan akhirnya membuat pilihan yang tepat. Supaya kita tak rasa serabut, kesemua 10 kemahiran ini telah disusun secara sistematik kepada 4 fasa utama. Bermula dengan pengenalan, kemudian kita akan melalui fasa skala, perisai, peta dan akhir sekali, fasa kompas. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama, iaitu pengenalan ringkas kepada asas membuat keputusan. Terus masuk ke fasa 1, iaitu skala. Pernah tak jadi macam ni? Anda penat balik kerja dan nak cari makan yang paling senang. Sama macam watak contoh kita, keluarga Faisal. Mereka fikir nak bungkus makanan segera je. Bila ditimbang kebaikannya, memang jimat masa, sedap dan cepat. Tapi, bila dilihat pada keburukannya pula, kandungan minyak yang tinggi, nutrisi yang rendah dan selalunya, bila beli makanan segera, ahli keluarga akan makan berasingan di bilik masing-masing. Timbangan ini nampak sangat berat ke arah keburukan kan? Dekat sinilah kemahiran ketiga, iaitu penambahbaikan memainkan peranannya. Keluarga Faisal tak batalkan terus rancangan makan malam mereka. Sebaliknya, mereka aktif menaik taraf pesanan tu. Daripada ayam goreng berminyak, mereka minta ayam panggang. Mereka tambah salad untuk nutrisi dan tukar air bergas kepada jus segar. Nampak tak? Hanya dengan sedikit penambahbaikan, mereka berjaya mengimbangi semula skala tersebut, mengubah pilihan yang kurang sihat menjadi hidangan pantas yang jauh lebih baik. Seterusnya, kita beralih ke fasa 2 yang dinamakan perisai. Kemahiran keempat mengingatkan kita satu hakikat penting. Orang yang paling teliti pun boleh buat silap besar. Ambil contoh Faisal. Dia terjumpa sebuah rumah desa yang sangat cantik dan murah. Dia periksa sistem paip, elektrik, malah geran tanah pun dia pastikan sah. Sangat teliti. Tapi, dia terlupa satu benda yang amat kritikal. Dia langsung tak periksa sistem pemanas untuk musim sejuk. Bila tiba je hujung tahun, rumah tu jadi beku dan kos nak pasang pemanas baru melambung tinggi. Ini sebabnya, sikap berhati-hati ibarat perisai yang memastikan kita tengok semua sudut. Menariknya, tentang fasa perisai ni, kita kena sedar yang bias dan tekanan sebenarnya adalah perangkap psikologi. Ia direka semata-mata untuk menculik pemikiran logik kita. Kadang-kadang tekanan tu datang dari orang luar, tapi kadang-kadang ia datang dari kecenderungan diri kita sendiri yang suka memihak secara membuta tulik. Beli sekarang, tawaran ni tamat dalam masa 10 minit. Biasa sangat dengar ayat macam ni kan? Inilah taktik mencipta rasa tergesa-gesa palsu. Jurujual yang agresif akan cuba memerah anda supaya buat keputusan sebelum anda bersedia. Membina perisai bermakna anda tahu taktik ini sedang berlaku dan anda berani untuk tarik brek sekejap. Anda bagi ruang Kak Minda untuk berfikir dengan waras tanpa ditekan oleh jam randik yang sengaja direka. Okey, sekarang kita masuk tula ke fasa 3, peta. Cuba letakkan diri anda dalam situasi cemas ni. Faisal teruja nak hantar anak dia pergi lawatan sekolah awal pagi, tiba-tiba enjin kereta tak boleh hidup. Kalau tak ada persediaan, paniklah jawapannya. Tapi dengan kemahiran keenam, iaitu alternatif, Minda terus menjana plan B. Boleh tak call kawan, boleh ambil teksi, boleh tahan bas sekolah kat simpang depan. Mempunyai alternatif ini ibarat membuka sebuah peta besar. Ia terus mengalihkan otak anda daripada berfikir, habislah aku, kepada, okey, apa jalan lain yang ada? Kemahiran ketujuh pula adalah keutamaan. Selepas anak Faisal tamat belajar, dia dapat sikit wang hadiah. Remaja kan, memang senarai idaman tu panjang lah. Ada 10 barang dia nak, dari telefon baru sampailah ke macam-macam kursus. Tapi bajet kerhat. Menggunakan peta keutamaan, dia memotong senarai 10 kehendak tu dan hanya kekalkan 4 keperluan yang paling tinggi nilainya untuk masa depan dia. Keutamaan inilah penyelamat kita daripada pokai sebab ikutkan kehendak yang tak bertepi.
Kemahiran ke-8 sangat-sangat praktikal, perbandingan. Kalau anda tengah keliru nak pilih penyaman udara jenis tingkap atau jenis plit, pecahkan saja kepada persamaan dan perbezaan. Persamaannya, dua-dua sejukkan bilik. Perbezaannya, jenis tingkap jauh lebih murah dan senang dipasang. Tapi jenis plit, walaupun mahal sikit, ia sangat senyap. Bila maklumat dibentangkan secara telus macam ni di atas kertas, pilihan terakhir tu tiba-tiba jadi sangat jelas mengikut apa yang paling anda perlukan. Dan akhirnya, fasa penutup kita, fasa 4, kompas. Pernah tak anda rasa macam tak sedap hati nak pilih sesuatu walaupun atas kertas nampak logik? Itulah intuisi. Tapi ingat kemahiran ke-9 ni, intuisi anda cuma satu petunjuk dari minda separa sedar, bukannya satu bukti yang nyata. Jadikan rasa tak sedap hati tu sebagai alasan untuk anda siasat lebih lanjut. Pendek kata, akal anda yang kena tolong sahkan keputusan tu, tapi hati anda yang bertindak sebagai kompas tunjuk arah. Dalam kemahiran ke-10, kita akan muktamadkan segalanya. Sama macam bila Faisal akhirnya pilih untuk beli kereta buatan Korea ni. Kenapa dia pilih kereta ni? Sebab dia pastikan gerak hatinya sejajar 100% dengan alasan logiknya. Logiknya, kereta tu ada waranti lebih baik dan harga lebih murah. Gerak hatinya pula kata, bila dipandu, kereta tu rasa sangat lancar dan selesa. Bila kompas logik dan kompas emosi anda menunjuk ke arah yang sama, percayalah, anda takkan ada sebarang penyesalan di kemudian hari. Baiklah, terima kasih sebab luangkan masa dengan kupasan hari ini. Kita dah terjemahkan kerumitan membuat keputusan tu kepada sesuatu yang sangat jelas dan mudah digunakan. Simpan rangka kerja 10 kemahiran ni betul-betul dalam kepala anda untuk hadapi apa jua masalah lepas ni. Jadi, saya nak tanya anda satu soalan sebelum kita berpisah. Apakah keputusan besar seterusnya yang anda sedang fikirkan sekarang dan kemahiran mana yang anda akan guna dulu? Cuba fikir-fikirkan.